İşte na 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 na. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizzle, Sue, Hallie, working all night. Subscribe, it's your cue. Halo guys, bertemu kembali. Sekarang saya berada di dapur banquet guys. So hari ni event tak banyak sangat, mostly seminar. Ada 2 lagi mangsa naik buffet. So selama 2-3 hari, lepas tu hari kami kita akan sambung banquet 1 minggu lebih. 1 minggu lebih lah. So hujung minggu Sabtu macam biasa memang full house. Saya tengok jadual tadi full juga guys. So sekarang budak-budak tengah buat berseplas. Ada yang tengah buat berseplas ke depan, ada yang tengah potong sayur tadi sekarang kan. So tengok lagi apa yang berlaku hari ini guys. Apa Chef Charlie bikin ini? Bikin apa Chef? Sawo di Malang kok. Malang punya sawo. Maaf guys, suasana bising sebab exhaust fan buka. So kita ambil video ni agak bising lah guys. Tengok saya sawo. Ya mas, bikin apa mas? Ya, selamat datang. Hari ini bikin lemon untuk Banten Majelis Bandaraya Paduan, majelis terbesar di Kucing inilah. Nah, untuk malam inilah. So minggu ini kita tunggu hari Kamis lagi ya? Ya, ini hari lemon. Slow sikit. Ya, Aduh. Ya, goreng ayam guys. Mantap. Wah guys, ini kita rebus nasi impit sekarang ni. Untuk event buffet malam ni dia ada nasi impit dengan kuah kacang lah. So akan di couple dengan barang-barang lain ni. Nanti kita tengok lagi apa menu yang ada. Pegang mawai. Alright, diorang tengah susun kuih. Ini untuk tea break. Ini sis. Semestinya ada dalam video saya guys. Tengah susun apa sis? Kuih Iban mana tu kuih gelam. Kuih gelam ada kita untuk orang Sarawak dulu dah kuih gelam. Ya ke? Iban dengan kuih. Dah tahu bertanya pula. Ya. Kuih apa? Mantap guys. Guys, ini Lisa guys. Dia cakap dia single. Siapa mau nombor telefon dia drop komen guys Ni orang Bintulu guys. Orang kampung saya ni. Jangan bagi malu kumpulan loh. Harga dia semua. Kita nunggah kuih gelang. Orang saja cakap kuih donat. Kuih apa lagi? Kuih cincin. Bukan kuih cincin. Tapi macam sedap lah. Tunggulah ada balance. Tapi kena taste sikit. Mesti mau kena taste. Ni kuah kacang. Hari ni tak apa-apa sangat. Diorang pun masing-masing tengah prepare untuk malam ni guys. So dia pun tengah goreng ikan. DPNS. Goreng ikan guys. Aduh, saya sempat aku nak ambil gambar video tu dek. Ni goreng apa tak? Aman ke? Aman ke? Ni, kau dah test? Air? Test lah. Aman? ada beras-beras sikit. Garnishing ada? Apa tu dek? Grill, chicken pasta. Oh, gimana tu? Pergi ballroom. Baik-baik. Slow. Hantar ke belakang je lah. Banyak orang atas makin lift Okey lah, baiklah. So sekarang barang-barang ni guys untuk function di ballroom. Macam biasa, sis dengan Liso.
Nak hantar barang ni guys. Tapi belum lah setting guys. Kita orang letak dalam warmer dulu. Dekat sana dulu. Pukul berapa? 5.30. 5.30 kita akan itulah setting. Hari tu aku pun vlog mostly terdua ajak dalam video aku tu. Mau tu terdua ajak. Ni bahan-bahan gado-gado guys. Yang tu untuk VIP uncompleted. Ni roasted chicken ni kita dah siap-siap potong dah. So kita akan masuk dalam. Ya Mr. Roy. Hati kau keras Roy. Ini Mr. Roy guys. Hati kau keras Roy. Oh, yang lain semua dah ada dalamnya lah. Oh, dah. Tengok dia orang double check. Tengok menu. Inilah kegunaan warmer guys. Cukup jam kita akan serve terus. Senang cerita. Tak payah nak susah-susah. Yang mereka punya. Jenis sing ada tak? Okay, kita tinggalkan orang. Kita pergi ke coffee house guys. Wah guys, sedap-sedap makanan petang ni guys. Tengok. Ni yang best. Bubur apa ni? Bubur kacang. Bubur kacang Hijau. Bubur kacang hijau guys. Wow, nampak sangat menyelerakan je lah guys. Saya tak boleh makan kacang, itulah masalah dia. So ini ada umai, function room. Ini ada bahagian banquet nanti. So ni ada kuah dia guys. Ni untuk dia punya apa tu, refill ni nanti guys. So semua makanan kita dah siap-siap nak serve lagi. Semua dah kita dalam warmer. Beb Charlie. Hai. Baik tu. So apa macam hari ni? Okey, semua dah settle lah. Semua dah settle lah guys. Nak setting juga. Tanpa orang tua ni guys. Operation takkan sukses. Aduh, jatuh ada dia. Ada. Jahal. Aku siapkan potong scene tu. Biarkan je. Man, tu aja man. Dah. Oi, tu aja. Gapo garnishing. Bagi dua lah. Bagi dua. Kita pakai Tengok chef tengah mengarah apa yang patut dibuat. Okay guys, kita tengok apa yang dah dihidangkan di sini. Nasi putih. Nasi putih juga dua nasi putih guys. Yang ni adalah fish fillet dengan butter sauce. Yang ni steam chicken. Wah, dia punya chili tu kan. Rasa. So ada sayur kacang bendi. Ini sedap guys. So kita ada sup di sini guys. Sup jagung. Ada pencuci mulut, bubur kacang. So kita ada jellyfish, rumah jellyfish dan buah-buahan. Dan ada sejenis kuih di sini kita letak. Okay guys, begitulah aktiviti pada hari ini. Sangat-sangat simple and short. So apa yang kita dapat buat sebaik mungkin kita buat sebaik mungkin. So minggu-minggu yang agak busy, tapi alhamdulillah kawan-kawan dan tim pun bersemangat untuk buat yang terbaik. So jumpa lagi the next vlog guys. Semoga dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki selalu guys. So jumpa lagi. Assalamualaikum.